Dalam ni, korang boleh buat pelbagai menu yang lain. Bukan saja sup tom yum je. Korang boleh buat asam pedas, buatkan kerabu kaki ayam. Boleh buat juga ikan bakar. Ni kita ada banyak bahan. Jom kita selongkar bahan apa yang kita ada. Yang pertama, kita ada asam keping untuk rasa masamkan masakan korang. Yang kedua, kita ada cili kering, daun limau purut, limau kering, biji ketumbar, lengkuas, serai, halia, bawang putih dan daun ketumbar. Korang tengok, dalam satu paket ada 10 ke 5 bahan yang korang tak perlu beli lagi dekat pasaran. Yang belum tahu, mari kita tengok packaging dalam dia macam mana. Mula-mula, koyak saja. Ten. Ini adalah kita punya tea bag. Kita menggunakan konsep tea bag. Kenapa? Disebabkan kita nak lebihkan penyerapan yang sekata dan masa yang jimat. Kenapa? Bila guna tea bag, 2 minit saja dapur korang dah bau semerbak. Bukan saja untuk masakan korang sedap, tapi dia juga menjamin ekosistem korang tak rosak sebab dia biodegradable. Tak cuba tak tahu. Dah cuba, pasti repeat. Tak henti-henti nak masak. Jangan lupa tekan beg kuning laju-laju ting. Untuk dapatkan video produk yang seterusnya, jangan lupa follow, like, komen dan share.